maka Allah turunkan padanya Al-Quran. Kerana apa? Sebab Quran ni simbolik kepada cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Al-Quran adalah cahaya. Sebab itulah Gua Hira dipanggil gua apa? Jabal. Baik, Jabal apa tadi? Kenapa dia nama Jabal Nur? Sebab di situ turunnya wahyu, kerana wahyu adalah nur. Tetapi ada satu lagi tentang nur tersebut, yang apabila orang itu bersihkan hatinya, maka ketika manusia bersihkan hatinya, apa berlaku pada hatinya? Terpancarlah cahaya hati, barulah berlaku nurun ala nur. Yahdillahu linurihi mayyasha. Masalah kita, wahyu turun, tetapi kalau hati tak bercahaya, macam wahyu turun kepada siapa? Pada Abu Jahal.